Ada cikgu Mak Nyata, Mak Tino tu. Ditanya, jabat kamu tak panggil? Kahwin. Pada dia kok tak belum tu. Dia kata, jabat kamu panggil kahwin. Sebab kahwin biar mana kok. Dia juga. Oh, gitu. Pasti ditanya gitu. Macam Sarawak Fatih dia gitu. Oh. Sarawak Fatih dia, saya beli buku cikgu tu. Ada saya kat Sarawak mana kan. Dia ada bracket tu. Sarawak Fatih. Saya kena terima juga kok. Saya amal gitu ya, tak ada masalah. Baca gitu habis sekali Saya nak baik ah. Sarawak Fatih. Ada? kira sekali jus sekali arun je. Sekali lah. Sekali belakang je. Sebab saya buat amalan Fatih tu, saya nakal sikit cikgu. Saya bayar ke muka cikgu. Lepas tu Lekak lah tina ya. Lepas tu rezeki ke apa kan. Lepas tu saya duk tanya dia, kau kawan tanya ni boleh pasal nak baik ambil sana. bonda bininya Bagak. Baru ni dia bom orang. Bom orang tu budak tu tak pergi, tak pernah pergi dengan dia. Sarawak Fatih, saya Sarawak Fatih. Dia cikgu minta muka cikgu. Boleh alah. Jadi budak tu baik dengan dia. Memang di sekolah budak tu. Jadi cikgu lain. Bonda tu royak, dia nak mari Kelantan bawa budak tu. Bawa budak dia rawat. Nak ambil benda ni. Bagak cerita saya. Tapi tak tahu bila katanya. Budak tu sama mana? Tahu saya. Dia royak kena posek dengan pocong lah ke apa. Bunyi pocong lah ke mana? Bunyi pocong gini lah. Ni. Tu buka hijab. Macam ada bunyi ke? Kalau dia ludah demo, seminggu bang dia tak hilang. Dia ada dia panggil hantu gula-gula. Hantu mana dah punya? Pemusik. Lebih kurang. Pemusik. Macam. Tak ingat dah. Tiba-tiba tak ingat. Tahu payung. Dia bagi guli atas jalan kan. Dan malam-malam ada guli. Dia kayak gitu pun. Lebih kurang tapi dia bernada lah. Dia nak konsep dia boleh tapi jangan sampai dia ludah. Dia ludah muka demo kau tu boleh demo seminggu tak hilang bang. Orang dah kata dulu lagi percaya tak percaya tu. Terang dulu memang. Jadi ni Bagak tak boleh bom orang ya? Bila dia boleh? Bagak yang lebih tu pun dia. Dia lagi dulu. Dia adik-beradik dulu. Bini dia mana apa orang ya? Bini mana? Bagak ni dia banyak rujuk dengan bini dia. Bini dia rujuk dengan cikgu. Ya. Jadi gapo-gapo cikgu wi kau bini dia. Bagak ni banyak maknanya gapo hak bini dia wi penerangan kepada Bagak ni semua hak bonda ambil daripada cikgu. Ya. Jadi Bagak ni dia tak Bagak ni macam banyak benda tak tahu. Dia macam saya malah. Malah. Tapi dia pegang. Dia bukan jenis ambil tinggal tak, dia pegang. Saya sama juga malam-malam duk video call dengan dia apa duk buat pasal dia pun jual bandar juga Bagak. Dia berhenti ke apa dia jual bandar. Mai jumpa kedai, dia kata tak ada nak nyipeh. Dia mai jumpa kedai. Tapi ini ngaji kau ni. Kau ni kata pun budak sekolah. Dia pakai sulit tu. Yang ada tunggu jalan ni. Orang clear. Gak kita tak pasal kau dia mari. Budak sekolah long apa? Gitu. Kereta dengan motor. Patut dia lalu kat belakang, lalu depan kita. Mana apa? Sebab tak ada berapa dia. Cuma kau
Pedal brake dia masuk dalam sketing depan. Soy abuk. Nak boleh lepas tu 15 minit juga. Lah sekali ambil spana belakang. Cokeh barulah. Tapi soy abuk. Rupanya SQ dia dalam Malaysia apa butut. Dia tulis sini kebel kaca. Apa butut tu. Tapi hak ni tak ada lah. Hak gon ni ada. Takut sini ada. Apa butut. Sekali. Produk daripada company yang sama. Dah sama. iPrem. Ada tulis abjad REA situ apa butut ya Allah. Abjad. Huruf abjad. Mana yellow ni? Selawat Al-Fatih. Bakot jak aku boleh hama. Boleh amal belakang. Sebab kau tak pernah tanya tu saya. Tu saya kalau nak amal para habaib lain ke mana? Kita kena bai'ah. Ya terpakai bai'ah tu sekali je. Sekali tu jelah. Tapi tu saya ingat kau macam mana bai'ah tahu kau. Bai'ah secara body. Orang lain bai'ah atas surat kepala. Kau tahu macam mana dia bai'ah tu. Tapi kita kena bai'ah kau ni. Ya terbaik ada, saya baik ada. Saya baik aku mana? Ha, dia pun ngilah. Dia terlalu tulah cikgu tak tahu. Baik ada dua jenis. Dia ya. Baik secara zahir gini. Patut alubat dia boleh baik secara body. Ya tu bagaimana body? Buat masuk diri Muhammad dari cikgu. Bila kita pergi jumpa dengan Pak Amin ni arwah dah meninggal. Dia lain-lain sebab dia menjadi Ahmadi. Dia tu mu ada Muhammad ada apa? Abu Muhammad lagi. Kita nak terai betul reti sebab bukan lain dia. Kita faham. Bagi al-bab dia lain dengan bagi ni. Sebab tu bukan ada sama dengan pokok hakikat. Pokok hakikat dia main Muhammad. Berkali dia tak Muhammad Ruh kita tu lah. Waktu pecik ke. Kalau kita cerita tu induk Rasulullah tu. Macam baru ni dengan JPK hang tu. Sikit dua tu. Dia mula-mula dia kata Rasulullah tu Abu Arwah. Lepas tu lah sekali bawah tu dia kata Rasul supong kita pula. Mana bersupa kita dia induk kita bercikir. Dia sendiri pening. Sebab dia tak ada susuk harta ke apa jalan. Jalan ni sifat tak ada. Dia jadi memang orang hakikat yang kejap rakyat gitu. Dia Rasulullah sama kita. Lah sekali terpaksa waktu ambil waktu ke marah. Belah bulan. Belah bulan. Lah sekali waktu Medina boleh belah. Belah bulan tu memang idea asal kawan. Tu saya tak pernah guna. Tapi dia pernah dengar hujah tu daripada kawan. Dia kata betul cikgu main tepat sekali. Belah bulan betul. Sebab nak cerita kat orang tu nak bersuara faham tu lagu mana. Kita nak kecek banyak. Teras-teras lengu. King. Dah sekali suruh belah bulan. Dia ilmu kita ni. Penghujung juga dia. Sebelum kita balik. Penghujung dia. Lipat kain kapal. Hilang. Mana hilang ni? Bai'ah tu permulaan dia. Penghujung dia. Penghujung dia jumpa Rasulullah. Kalau tak pernah jumpa Rasulullah, kita nak meninggal, Rasulullah kita tunjuk. Ya tu ni bagai. Ikut balik. Jumpa tu siapa lah? Jumpa tu mana ada atas pada dia tak ada. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak betul. Sifat dia lah. Sebab tu saya kata zat tu tak ada. Sifat tu tak ada. Lepas tu kahwin kerak gitu tu, dia bikin sikit dua tu. Dia nak terima sudah. Kata kalau kahwin ayat Allah tak ada, dia boleh terima. Dia boleh menggelepar kata kahwin ayat gitu. Kayak gitu ke dia. Sebab Allah tu nama. Sebab tu tak boleh nak menzahirkan. Tak boleh nak menyambungkan satu titik. Tak boleh Allah. Tapi orang nak menzahirkan. Kita kecek tu betul dah. Tapi dia tak kena ada yang mubahir.
Tu kata di akhirat tu ada senggih siapa dia? Dia bagi sekali kata tak bercerai, maknanya bagi sekali. Dia dah. Tak kira Allah di sini, Muhammad di sini. Dia jadi bercerai pula zat sifat. Ramah orang tak boleh fikir. Macam anak lahak wadatu wujud, wadatu syukur, ramah orang boleh fikir. Ngaku Allah macam munir. Tapi nak tak ada Rasulullah tak berani pula. Apa halal. Lagi ngaji teori lah gitu. Lagi ada ke dia tu, sehebat mana kita pun, kita tak boleh mengatasi Rasulullah. Every angle tak boleh mengatasi dia. Sebab dia sepada Laisa. Oh ya, sepada Laisa pun hidup lawa juga. Terang malah pelik radio dia. Last kali dia pergi kahwin balik. Kata menok ke apa? Dia kata kahwin duk viral audio dia lah. Dia bini dia kena sihir. Bini dia kena sihir ni sihir pengasih lah. Dia pula percaya ke orang dalam tu. Orang tu duduk Johor. Di Johor buat abang kahwin tu. Yang kau ngasih kau kawan tu pula bini dia. Klik latar gelepar bini dia nak pergi ke Johor. Dia silap dia gini. Dia jumpa pada kawan. Dia duduk tak ada lama, tak ada pandang bungkus dia akak bungkus dia lari. Dia balik lah, dia kejap dia dengan bini dia tu. Bini dia benar lah tak duduk dekat. Bini dia duduk belakang tu, kedai. Jadi kawan 2-3 kali ajak. Tersaik tu bini muda dia pada lembek terang. Mungkin masa tu mungkin kali pertama tu tak kenal lagi, kali kedua ketiga tu bini dia dah kenal. Kita cerita dia tak percaya, dia percaya ke orang Johor tu. Mungkin kifarah, kita ayat dia kifarah kan? Sebab dia tolak dalam dia. Kita ajak dia tak semari. Kita mula-mula dia jumpa kita tu tak saya tak ada. Kita nak bawa dia jumpa tu saya, apa dia apa tak faham dia tanya tu saya sendiri. Jumpa dengan Pak Meding ajak nak debat sama. Dia sakut ke Allah Muhammad tu dia tak faham. Balah kawat. Kawat contohnya kawat tu di meja ni. Dia meja lain. Oh mari nak balah. Main nak bahas Allah Muhammad itu lepas oh tu kawin jekah dia tu bukan jekah anu ke kayak buka rahsia dia tu. Kata binimu kena binimu lagi ikut orang Johor. Dia duduk sabit ke hak kawin. Kata bini aku boleh pulih. Binimu tu apa tak boleh pulih. Dia kamu ayat muhab tu. Jangan dia tak masak-masak. Dia ada grup sekali kahwin tu ke akademik bahasa Inggeris tu. Dia ngaji dengan tu imam muda Pehi. Cemandi ke? Cemandi lain mana? Lain kaje ke lain mana? Tapi lah tak 12. Ke-7 tak 12. Tak perut belah kiri. Situ lalu bagi dia berperut. Tapi dah dia pasal situ kan. Dia nak suruh kita terima dia. Dia tanya, demo tak terima kahwin. Kahwin terima apa demo? Demo kebu kahwin. Dia mari kelas penuh. Dia mari kelas penuh. Bukan kelas kosong. Tak ada cuah lipoh. Kami patut pada kahwin di lerak gitu. Dia mula-mula tanya lagu mana akak-akak di rumah. Akak apa kahwin depan orang terdekat. Dia bukan nak mari dengan harmoni dah. Minggu lama dah tak jumpa. Lepas tu dia kecek mana. Rupanya dia ada waktu. Ada buah nak
Dia tak faham, patutnya dia tanyalah molek. Ni dah ayat kita salah dia betul. Ambil kemen. Buah nak kemen. Buah nak menang. Lepas tu pemeding ayat pemeding tu lah kain dia. Dia tu biarkan berlalu kena dia. Biar ke dia. Dulu pemeding ayat dah dia kata habis pemeding ayat kena si marah ni. Bini dia kena buat lari kau dia. Bukan buat lari apa. Dia gila ke aja. Orang itu tua dah. Mau dekat si cahaya jauh. Kena wala jasik kali. Kena wala jasik kali. Tapi molek kok jadi gitu. Maknanya dia nak perabot kawan tak melakar. Dia pula marah. Dia temu dego secara rumah tangga kawan. Mu kata mu bini dengan anak dara dua orang boleh. Bah. Bukan bini muda ke dia mau meleting. Tak marah. Bukan bini dia lah, bukan bini dia dah. Kecuali dia nak lagi. Nak lagi apanya keceluk kawan tu dah. Celuk kau Johor dah. Dia nikah kawan tu. Ada hak kata Cikgu Mahatina tu dia kahwin dalam 3-4 kali kok game dia tak ada. Rupanya dia ni duk cari kakak dia sakit. Lepas tu meninggal dah ni. Kanser, kena kanser. Dan ni ramai kena kanser. QSC ni. Lepas tu malam kakak dia meninggal esok tu kau jumpa. Ingat kau cerita sedap ke apa? Cerita sedap sikit lah Rafizi lawan Nur Izzah tu. Lepas tu duk cara bini kawan. Benda tu dah settle dah. Dia macam tuduh bini kawan jumpa dengan Sabah tu lah. Kata gini, ada gambar, ada bukti kan. Tuduh orang kahwin gitu lalu. Lepas tu mak kahwin dengan Cikgu Wirau kata saya ke main jumpa dia tu. Nak munuh rumah tangga orang. Tapi kahwin tak ada lah nak meleting. Cuma kahwin soal gitu ya. Tangan ngoruk malah takut Kau baru kena 3 minggu tak ada jumpa. Lagi pun hidup sama. Tapi Cikgu Mizi lagi rujuk macam abai akak dia lah. Abai akak dia ya macam bini kahwin ni macam kena minyak mati bunuh. Minyak mati bunuh ni kena selek, kena calik. Dah kena cek. Bukan kena selek, dia kata jumpa. Tak ada jumpa. Dia macam kena dalam makan ni dia. Kena makan ni atau kena selek. Cara kuat. Benar kot TikTok ya. Saya benar-benar gitu. Buah dia, buah ngelah. Lakot aku kenapa? Ya. Sebab tu siapa dia hak kena sihir tu hak jatuh tu. Lalu dia ngajar orang cara nak motor sihir. Nama dia ada lagi. Dia kata kalau nak buat live ke kita ingat lah orang ke. Tak, bahasa orang boleh sihir. Pisah kena halau ke kamera. Baru dia potong sihir. Nama dia jatuh. Tapi tak kepiah dia tu. Tak ada misah, tak ada misah yang tu. Nama dia lah dia. Tak ingat, ada tak tengok. Sebab dia biasa kena sihir. Lah ni ikut WhatsApp boleh sihir. Bon ni kahwin accident sini. Dekat Kasatina. Sikit lagi. Sini kau gelap. Paling tengok. Tengok kereta tiba. Break lalu dia.
Boleh press minyak. Vario IC. Baru. Vario tu ya bergelepar, dia macam motor liar. Lan kau tak duduk dah mula-mula depan. Orang nak lambat lampu merah. Kita cakap nak pergi. Apa mari metu. Tengok gitu baru dia beri. Batu pandangnya bahaya. Dia aing mata. Macam orang tengok gambar kita ke, bini kita ke, anak kita. Dia tengok tu dengan penuh perasaan asal lelaki. Kena aing. Dia benarnya hakikat tengok tu tak alad dah. Dah. Apabila dia tengok dengan niat tu, bahaya pandangnya. Saya buat budak Tino tu. Saya bayar ke saya letak tapak tangan saya dekat dia. Saya bayarkan muka cikgu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Al-Fatih ya. Pasal saya niat lah. Jadikan dia ni berasa saya taat, setia, hormat, muliakan aku sampai akhir hayat dia. Buku tu. Buku lah. Hati. Patu. Rawat batin tu buku. Saya duduk jual barang. Saya tak tahu barang tu laku. Aku tak tahu. Dia terbuka sampai tahap awal polis cari. Sebab tu kau tak boleh mari tak tahu. Kau tu awal malah itu pun. Polis cari demo. Warung geledah tu duduk dah. Warung geledah. Tapi orang gaya tu tak. Janji. Awal jual betul-betul. Yalah. Janji penting dari telefon. Lo ni dia nak ikat demo luar, dia tak sini ikat rumah. Dia ikat demo luar, mari pergi rumah demo. Ya. Muka bagus. Sebab lo ni kawasan Muhammad duk ronda kuat. Aku tak tahu buat cek royak sampai pada dia. Tak dia dulu kena. Dia bagi ke dia? Senjata. Saya saja nak terah, dah benar. Budak yang budak Tina. Budak Tina dia mumpuk. Hak tu saya buat dua Al-Fatih ni pada dua benda. Nak video saya pasal untuk saya jual. Tutup lagi. Tutup lagi. Jadi bulan 3 4 5 ni memang out of stock. Memang siapa kemarin budak Cina kena igak dah. Tina beli. Tak. Saya ni antara 33 orang. 33 orang dah ada list. Beli. Dalam senarai dia. Ya. 33 orang. Salah kau jual bagi kita. Salah. Dia jual keramik. Keramik. Salah. Buku lima. Buku salipak. Salipak. Dia bawa senjata dia buat. Kata Dia buat. berjadual. Kalau cikgu bawa pepper spray pun kena. Kena? Kenapa? Dia pisah cuma ada 2 inci. Gitu. Kalau gitu bawa banyak nyamuk. Nyamuk spray lipat. Dia nak tahu ke? Kawin spray lipat adik guna gelik. Abang sedap. Mak apa tak lipat pun. Kena tu. Ada tubuh dia. Dia jadi tak lepas nyawa lipat. Kata payah nak lagi ambil reset. Bagon ni kata. Kita nak begok dia duk mari 2 ekor. Periuk tu mau. Jadi hijau. Tapi putih habis tubuh dia. Mula-mula nampak okey lagi, lama balik kuat. Balik kuat apa? Tina jadi kan Tina baca tu. Dekat. Selawat bah, bisa selawat imam. Saya pergi asyik dulu. Saya tak boleh beramal benda lain, takut tak terima apa. Tak yakin. Selawat buka pula. Hak kawin Timur dengan Sek Banjar Sungai Manik 13 Mei. Dia buat selera ayat tu dah Kedah.
Lepas tu budak jatuh Selangor. Dia ni nak budak tina, kau budak tina. Kahwin ayat tu. Kau tanya pula arwah ni. Arwah Gabriel nama. Ya punca Al-Fatih ni. Dia royak saya. Ada kan dia mau awal-awal dia mau apa? Buka Gabriel lah, kita rezeki dia mau dia. Dia mau punca dia. Saya tak apalah nak apa? Panjang Anjing, pelik mata-mata. Buka kat saya jadi cemburu, bukan deki cemburu. Nak boleh apa? Aku tak boleh apa. Apa? Apa? Tahu bayi kat dia. Kak video. Kalau ambil buku cikgu. Lepas tu juga saya juga pagi 100 butir, petang 100 butir. Capung dengan lakuk jak agung. Ya kau baca, ya kau sedap. Tapi kalau besar kau budak jatuh. Mu nak bini kau. Tina. Dia tu nak bini sungguh. Bini sungguh tak apa baca. Tapi jangan kena nak dia lah. Melekak ni kata. Lepas tu dia report, dia kata jadi cikgu. Ayat ni. Ayat bodoh. Ayat melekat. Bukan lagi tanya dia kubur. Mara buka. Lepas raba mau buka. Mara buka. Lepas raba mau buka. Tu ya ayat. Jadi. Tengok je. Kau ayat. Kau tanya ke tua ni. Sana. Ayah gitu. Ambil gitu je. Wajar berbanja. Kau tanya arwah. Wajar. Saya ayat wajar tu. Ada gua bertina pelayan kedah. Dia tiang main macam ni sungguh ya tu. Aku tak tahu. Kau biar tu. Saya Al-Fatih je. Selawat ni siapa ilmu hok dulu duk. Ilmu hok duk kena tina dulu. Kena. Mimma wa minkum. Kamu kena dengar. Ni gesek ni. Tapi jangan patah gesek sudah. Patah kala. Pakai lado hitam curi. Mimma minkum mimma payaku. Bagus. Bagi buat juga. Saya dulu duduk KL, orang ajar tak tahu benda tu. Kita bodoh agama. Benda-benda gini bodoh. Mu baca gini, mu tengok ketin tu. Mu ambil benda ni. Ya, biji keletik dia macam hidup uli. Aku pun ingat dah jangan sampai dia pergi benda udah patut. Tidak patah boleh. Patut. Jadi saya tak ingat dah benda tu. Pas dia buat amal Al-Fatih ni mau berlaku, saya ingat. Nak tengok gini, dia ni, dia jahat lah. Dia tengok live tu. Dalam TikTok kena buat guna. Main nakal je. Aku tak buat lah, main ingat. Memang ayat tu glamour, mimma minkum mimma payaku. Lepas tu dia ada ayat Melayu dia. Bini kahwin dulu masuk kahwin duk kahwin dengan dia. Dia kata kahwin guna ayat ngasih. Dia kata kahwin guna ayat ngasih. Ya harus senang. Habis budak Tino saya ni awal-awal saya takut juga. Tapi saya jujur dengan dia, saya memang guna benda ni hau. Baca. Saya baca selawat Al-Fatih. Tapi jadi ikut cerita ni setiap hari dia nak dengar. Oh dah selawat itu. Lepas tu saya serabut nak baca depan dia, saya share. Dia cari kita TikTok, saya share dengan TV. Aku nak baca hari-hari penat juga. No. Bapa tak apa dia. Dia. Saya ni nak guna bawa tengah saya pula. Dia terbuka pula hati dia. Mai gila no. Kena pula ada buah keras tu. Keras minggu. Bapa jadi balang itu no. Tahu maksudnya Dia nak terbuka hati. Nak pasal satu lagi. Sebab isi bini dua lah. Tapi ni tu. Mana tahu ni? Guna ayat tu. Guna kelak paten tu. Dia maknanya dia gedebel lah. Dia tak ada ilmu. Tapi aku tahu rahsia mau buat mana. Rahsia dia ni nikah jauh-jauh. Balik balas dengan orang tua dia pergi rumah muda. Balas dengan muda dia pergi rumah tua. 2 tahun. Anak berapa? Anak tu. Tak ingat anak seorang kan 2, 3 tahun. Ya itu nak tahu mana-mana kita balik tu baik pun.
Gusah kawe, dia menanya kawe. Dia kata, okey tu saja lah, tu warna buat. Dia kawe. Okey hari itulah tulis guru hak PJJ tu. Minta kebenaran isteri kahwin saya lagi. Dapat penazir. Duk ulah cerita tu. Cerita tu dengan pengaruh JPN. Terus ada. Pengaruh JPN kata, amarnya kira apa. Memang Nazir ayat tuduh itu berasal. Sebab kahwin dengan aku. Dia pergi bayar Aminuddin awal, Presiden UTP. Presiden UTP tu ikut tu. Dan nak keluar UTP lah apalah. Bazir bayar Euro lah. Kalau yang kena Nazir tu sayang saja. Sayang kepada sayang saja. Aminuddin awal. Bosan ada ular cerita dulu. Hati-hati dalam media sosial. Yang kena buat kerja, tak kena buat. Bukan kita tulis kursi wadah. Dah sekali tulis hak terbaru. Siapa dia nak video Profesor Bina Kacang? Wabi tak percaya. Nanti pun tengok, kadang lagi video tu. Tak tengok apa tu. Ada kado ayat karut apa. Dia buka dalam plastik ya. Kacau orang tak. Tapi dia mati dah. Mungkin sebab kacau, sebab tua. Dia meninggal tu umur 72. Ya video dia tu kali ke-11 lah ini. Dia sebenarnya dia minum 14 kali. Dia titik kau tu, air fresh tu. Dalam air racun tu. Terjadi ya. Jadi kalau kecil sikit 30 ml 80 riyal. Orang tanya kawan dia ahli tak ahli tak ahli. Tadi lalu ada nak buat. Tak bau kak. Kos. Jual apa? Nanti no. Tinggal pakai suagi ni. Tak mandi. Terus tak mandi. Lima lah tadi. Kau mau lihat? Saya tak ingat dah tak? Haji kahwin atas masak. Saya ingat apa ni? Tarik apa? Tarik nafas tu kan? Sampai dia bubung. Tarik nafas sampai dia bubung lambat gitu. Kita panggil. Lamba. Tangan ruh tubik. Lamba. Lamba suruh masuk naik kapal Nabi Nuh. Gitu je. Mama. Gitu ya, tak ada baca Tak ada gapo. baca gapo. Ilmu makrifat ni ilmu banyak guna apa? Dia banyak cukup pandai. Maknanya makam makrifat wajib. Ilmu mengenal ya, ilmu mengenal mana jenis baca. Kalau masih baca-baca tu ilmu syariat tarekat. Betul kita tanya kau ada baca-baca. Baca apa lagi? Bukan jenis baca. Baca je boleh ke? Kalau kita ada nego lah boleh. Tahu? Oh tu pada selawat je. Selawat pun juga jangan share gitu. Selawat kau? Boleh kot selawat bulu. Dia Dibayar ni? Saya kata kat pasar. Dibayar? No. Cepat bayar dah. Aku tak tahu. Terlambat. Dia sini belah lebih tutup. Dia dah tanya saya aku gaji. Pergi ambil 2 gelas lagi air. Tahu je ni minum 2 gelas. Sebelum pada balik. Kita nak tinggal ni pun kita tengah lah. Anak kawan buat main game tu kita cikgu mari. Dia main game kuat ni dia efek juga tak dia. Efek tu. Dah. Efek dia macam nyanyi sikit. Dia terbayar.
Bayar. Terbayang di alam nyata. Ya. Oh tu kena limit 2 jam 3 jam hari. Dek anak kahwin tu siapa? Ha? Bayar kan dia tu bit. Dia merasa macam benda tu betul. Sebab tu kahwin main biasa-biasa. Kahwin suka-suka tak serius. Apa kalau kamu masih jadi kahwin? Anak kahwin ni dia jenis Oh, yang masuk dalam. Lepas tu dia bawa pakai telefon ni, dia tak main iPad ni. iPad besar, dia duduk macam Dia pakai iPhone berapa lah, dia makan cik ni dia. Kau masuk dalam. telefon ni kalau main game, terbayar. Dia macam lepas tu pokok negara China tu, anak sampai di simbah hari. Dia kena mandi macam budak kacik dada. ya, dia jadi target ke kan ya? Jadi orang kacik ni nak mula muk tak sekak duit. Muk ui ya PT. Kau PT. Ada budak Tino. Dia ambil kursus ke dia. Kursus cikgu. Kursus ni doktor. Dia nak habis dah. Dia panggil ke apa praktikal doktor tu. Home ke apa tu. Homing ke apa. Tak sih. Pasal dia duk main game. Boleh duit. Siap boleh bayar kereta. Ya. Ada. Banyak ribu boleh. Kita seorang kena lipat dengan budak Filipina. Kau tahu dia? Tino. Budak Filipina Tino. Budak Filipina. Scam. Oh, scammer. Ibarat macam saya royak ke cikgu. Kita duk main sekali. Saya sayang cikgu gini-gini. Saya kita orang Malaysia gini. Kau tahu siapa? Jam. Ya. Kena maki ama lah. Bodoh. Habis PT. Tino tu Tino scammer lah. Tino Alik tu menyatakan sayang pada saya ni. Tak dia jumpa. You tengok dah muka. Tak masuk akal kalau nak lipat dua orang. Itu dia ayat lagu tu. Sebab dalam game yang saya main ni pun ada Tino, ada tok lelaki mengaku janda. Ada tu lelaki yang mengaku janda. Jadi bila dia dapat jatah ni sebulan 1,500. Ada dah. Cumanya Alik Makroh ni kelebihan dia nikah. Hak Tino main game, dia main game. Nikah. Cukup. Ni mainnya ada online. Tak Malaysia sama Malaysia dah. Tak apa. Malaysia sama Malaysia, tapi Malaysia sama Malaysia pun Lipat agak. kalau nak kena. Tak nanti belah mana. Hak jatah lipat Tino lipat jatah ada belakang. Dalam-dalam lipat dia. Hak jatah Tino ada belakang. Dalam game kan. Tu anak kahwin tu dia ada Tino tu kan duk kenal dengan dia. Kena Bini pun kahwin. kita tahu anak cikgu. Petik kahwin ni. Tapi dia tak jing minta banyak kahwin. Kahwin tak jui banyak dia. Cuma bini kahwin bimbel lah mengerti nama geng. Ya. Anak kahwin ni dia jenis minat motor besar. Tapi dia motor varia pun sela. Macam mana nak naik motor besar? Dia tak boleh lagi tu. Tak boleh lagi kata boleh. Tengok dunia. Takut ambil sahid kak, pakai dari pagi. Hari tu pakai dari pagi dah sekali hari tu. Tapi ada dia. Kalau latih pada bola kalau menengok. Ada motor. Dia jenis betul. Kalau tak nak mampu, pulah minyak dia sikit. Apa? Apa? Rapak, lopak. Nasib baik tak bahasa getah dia. Lopak pari, pakai sana. Nasib baik tak kena kelapa sawit. Tu dah belakang kuartus tu. Berapa tiup-tiup gitu? Cuci kipas. Dia ni mana? Kalau dia. Lebih tahu tak emak ni ada jemur 20. Ada bok dia. Ni ke dia? Black magic. Black Magic. Red Magic. Ni dia tubik koyak 10. Black magic 10 9,000. Ni berapa dah ni? Ni tak ada rega. Ni 2,200. Kalau baru lah ni. Kalau second hand. Kalau baru 4,000 lagi. Kalau kahwin tak ada infrared ni. Tolong sampai bila main infrared je aku. Tak ada infrared Tak dah. payah.
Cikgu nak infrared. Gitu ke tak? Infrared ni remote seru. Bawa saya remote ilas sama. Ni telefon. Telefon. Macam remote. Apa tu pakai go to apps dalam Play Store? Ada. Apa tak ada. Install ke apa? Nak je nama dia. Cari universal remote. TV remote. Tu baik eh. Mau jadi kat dia? Oh, universal tu habis TV. Mak aku pergi kedai dia buat. Ya tapi dia betul kat China. Mau ke siapa dia menonton mana aku bingung. Aku tak cakap. Cek. Bukan Oh. Maaf. oh, kena pula aplikasi tu dibayar ke Shopee, berbayar pula. Oh, kau gagal. Kau gagal. Hari ni nak mujuk lah kawan. Kawan Depok di 51 ya $11. 100 lebih untung forex. Hebat jiji. Tulis market jadi. Tak kau telefon kau saya kau. Sendiri kau pakai broker. Direct dengan broker. Direct dia makan ke. Dia makan hak ni hak rate pertukaran tu lah. Time withdraw tu lah dia makan situ. Kau telefon orang jenis full time trader. Kata full time pun dia ada hijau kau. Tapi nayaknya dia menerik sama 4 bulan dah tak terik. Tuan demo. Itu sedap sangat. Ya tu nak baca je market lah ni. Gila teram dia. Kira kata iPhone ke apa? iPhone Samsung buat negara dia tak? Gila ke dia? iPhone ke apa? Jom. Dia kacak gitu habis. Berapa puluh beliau? 61 beliau. Patut ada seorang lagi. Jenis World Bank. Tu batuk dah gerak dah cak. Tak ada kacak lagi. iPhone jatuh sebab nak negara China bingung. Kalau iPhone modal berapa puluh ya? Jual 2,000 jatuh saham. Modal kecil benar. Beg LV ke apa? Kita bodoh belah-belah ribu ke apa. Tapi tempat dia buat 10 ya, 20 ya. Lepas tu kan nak murah pergi beli pak dia. Kalau dapat. Baju kita buka Cina. Tenaga buruh pun murah. Pada apa pergi buka kilang dia pun. Dia nak tutup dah kilang sana. Sebab mereka tutup. Cina tu nak toksi. Berapa tak sih? Kena balas dengan mereka lah ni. Tapi tak kau Cina nak balong. Amerika nak balong dengan Cina tahu kau Amerika. Ekonomi dia begal. Dia monopoli kan Tarik nak naik. Yang lipat klik dia. Cina mudah dia. Negara mana? Zimbabwe guna duit dia. Integrasi. Main-main dengan Cina. Tak luar Rana, terang tak luar Rana. Ni India Pakistan. Jet Cina tu baik. Hak lucunya pilot Tino. Sorry dia pula tu. Tapi pandai je terbang rendah. India tak wani nak pedih. Takut kena rakyat dia tak. Dia main terbang rendah. Tapi lama kau nak boleh 5 kan naik butir jatuh. Pada atas Tino pilot. Dia tahu ke? Dia putih. Dia putih ke? Putih lah. Dia putih kan. Dia boleh mati radar. Teknologi dia 300 meter kena dah. Blue. Lepas tu jet dia tu J7, jet tank. Murah. India ni mahal tak? Perancis. Apa puluh juta. Nak ke Cina, tak dia nakal. Dia mula-mula pergi hok teh. Lepas confirm pergi baru dia pergi ori bulu Bandung. Dia pergi ke Pakistan.
Jadi Pakistan ni hak Tino tu dia bawa jet. Ada hak molo dia. Jet ni boleh tembak 300 km. Tapi benda ni jet radar. Mati. Jet kena mati tu. Jet radar ni dia menambah lagi jarak radar. Sepatutnya kalau tak ada jet ni, jet India tu kita tak boleh nak kasih dia. Bukan tak boleh nak kasih, peluru pandu tu tak boleh nak detect. Tapi bila ada backup pengaten ni, daripada 300 km tu tambah 450 meter lagi. Mana dia boleh tak nampak India nusuk mana? Tu menekot China tu. Dia kena pula sebelum perang ni, dia peluru berpandu hok acah-acah. Jadi kita tengok, oh dah peluru berpandu. Tapi bila perang tu dia hok ori. Sebelum ni mutera dulu. Cikgu, mutera dulu. Jadi negara lain tengok China membekalkan peluru pandu hok BB Steel. Okey, tu dia hok. Macam peluru kapal lah. Dah lah hok movie hok ori murah. Hok India ni mungkin import ngah hok kira babi mahal ke apa dia yakinlah muka hok mahal. Kawin ni hok murah. Tapi jadi hok murah. Jatuh habis. Lepas tu pergi tasir yang gitu. Genjatan senjata. Standard Tutup malu. Tutup malu. Muka kawin tu 1.9 bilion. Habis dah. Untuk jet dia gapo. Kawin ni berapa juta? Berapa ratus juta? Jet pistol. Ya kalau gitu ke tak? Dia kalau hok jet pengesan tu. Hok radar, jet radar. Maknanya India tak ada nus mana-mana ni apa? Maknanya daripada 300 km tu nak jet hok ngikut tu tambah lagi. Power. Tambah jarak lagi. Jadi bila sepatutnya bila jet India tu sapa tak boleh detect. Sebab kawin ni 300 km ya tapi bawa hok geng dia. Geng dia. Molo. Tu. Masuk dah 450 km. Ibadil lalu. Bedil lalu hok tu menek China tu. Kira dia ada booster. Ada dia. India ni dia serah jet dia hok paling hok kedai bed. Canggih dah. Ingat pun. Ya, maknanya kalau pergi udara bawah ni. Bawah ni tak nak apa mana. Orang kata dia rancang dulu tak? India rancang dulu tak? India dulu. Kashmir tu. Pergi lah dia. Dia nak claim Kashmir tu. Tak saya pergi lah. Ingat aku rasa tu orang nuklear tu. Sama-sama ada nuklear tu tak? Kena tu pada tu kukuh dulu. Pakistan pula satu-satunya negara Islam yang ada nuklear. Hari buat naik Muhammad Qasim tu. Naik lah nama dia. Serabut tengok TikTok. Ramalan Qasim tu. Sin nama kau dia. Qasim selamat. Al-Mahdi Pakistan. Orang dah akak dia lah Al-Mahdi. Tapi dia tak pernah mengaku pun tak? Dia tak pernah ngaku. Mimpi Muhammad Qasim. Tapi kalau yang mimpi betul lah tu. Tapi kalau kita nak versi Melayu, kok ustazah tu. Ustazah mana? Mimpi macam Perjalanan tak? mimpi yang Apa koyak ke apa? Kata mimpi kau dia. Mimpi yang nyata. Kelantan. perjalanan Dia mimpi Charlotte. yang akhir ke dia. Masih tak? Masih tahu. Orang dia koyak. Tahu. Dia ada dua pengikut. Kita pula kok bodoh air. Tak tahu nak ikut ke mana. Ni koyak gini, ni koyak gini. Tapi orang yang lama tak bakal mak rasa. Sebab dia tu boleh jumpa Rasulullah berapa ratus kali. Jumpa Ta'ala berapa ratus kali. Orang petika situ. Siapa dia? Muhammad Qasim. Dia jahit kata orang mimpi Rasulullah ni mungkin banyak kali gitu. Kalau main banyak ratus kali tu setel lah tu dia tu dikelilingi setel. Dia terjahit royak lah. Tapi saya kena dia nyaman di Muhammad. Kalau ikut tak boleh. Tapi dia kata sebab dia terjahit kata
Kalau ikut ilmu pengajian ya. Jumpa Rasulullah ni tak siapa banyak kali gitulah. Dia sekali dia ya. Kalau sekali, kalau ayat sekali saya percaya. Kalau banyak kali tak percaya. Kalau kawan ayat dia tak percaya, dia jadi macam koyak. Dia bukan setan tu mari, dia dah duduk dalam dunia tu. Benda tu mari, jin mari, dia Rasulullah mari. Dia tak boleh tinggal, dia tak boleh tinggal dalam benda tu. Sebab tu waktu bai'ah dengan cikgu baru ni, cikgu kelik duduk gitu. Aku ni ambil dengan cikgu tak ada pupuih mulut ke apa, mulut lengung. Tanya nasi ni. Saksi hidup lagi. Lepas tu dia leh gitu. Apa leh? Dia mau ambil dengan cikgu, ada duduk tubik satu ke apa. Jadi moyak lalu dia. Dia duduk nunggu macam duduk mengoyak sesuatu. Kawin dengan pok cek je tak tahu ke dia. Dia tak cerita. Muka behan. Baru kan. Lagi ada poket. Ya. Kita ingat kau nak bawa dia jumpa cikgu ni supaya Ramal lah. Jalan tu pohon dulu. Dia jadi gitu kes apa? Dia tak asuk je. Tasuk siapa? Dia tak asuk dengan satu-satu ilmu. Di belum ni kasih siapa? Bagi makrifat dulu dia sama. Dia terlampau tak asuk. Dia ada anak murid kan serupa dengan dia. Tapi kau tak cek siapa? Ada anak murid dia. Sebiji ke kecek. Jadi kalau hari ni kita kecek pasal ilmu tak kepala. Demo pehe, kawin pehe, pocek pehe, serupa. Ni duduk. Dia nak mari. Kawin rasa tu. Tok nenek mari mana? Demo pula. Nenek ni mari sini. Lalu dia khabar. Nazir cerita kau. Kau ingat Nazir. Ni dia ada anak murid ni. Anak murid gua mana? Lebih kurang. Bahaya benda. Kawan nak keras sekali bawa koyu tu. Mari kita kubur. Tengok demo gedada. Cik hari koming ni cuti. Mari je pergi kubur orang maaf. Bodoh. Kesian. Bodoh. Aku tak ingat betul tak dia kau pergi Peshawar. Bila-bila duk buang dengan Syawal, habis tu dia lari. Kau tak ingat lah sebenarnya pasal duduk. Esok pagi kau lari, kau itu mata. Sebab kalau dengan dia, kuda tu boleh ronda kampung. Kalau ambil dalam taman kawin, takut main situ. Muka kenal dia. Hak penting mau ambil tin. Kuda tin. Kuda jatuh kau Dah lah. Tegak main dengan kuda tin. Tak lah. Dia tengok tadi dia buat orang. Gitu je. Kau takut level kita ni kuda padi jadi. Enggak ambil aku ujung tu kan. Cik, kalau ada lebih ngacung kan? Dia mau pergi ngacung tepi. Orang imprim belakang dah. Tepi rusuk kat pokok mulberry tu. Sikit lah. Alah. Ada gua. Tepi tu gitu ya. Ada gua. Lepas tu luar pagar. Pokok mana dia pergi je rantai-rantai hidup tu. Oh, dah okeylah. Serius ah. Cik cakap awak. Naik pula kemari. Dia mudah hijau. Ya. Dia catat. Itu nah pula. Tu dah tahu tunggu. Kawin baru ni kolej tu bocor 120 beli. Gak gila letak kat pung air tu. Tak naik ruku. Lepas tu kawin pun alih pergi duduk kita line depan tu. Naiklah situ. Aku tak naik lagi sekarang ni. Kat ni. Bini bimbel aku kawin pergi letak aku ada ular ke kau. Kalau kawin haji mesti ruku. Awak cepik gitu malah. Pocek gi racung lah, racung nak
Nak boleh ke raya tu jari bulan. Dek lah mampu. Kalau tak ada kau pergi ni mesing. Lepas tu luar tu dalam rumah dalam pagar tu tepi kat pokok mulberry tu sampai kat pun air tu. Lepas tu letak tu dah tak naik rupuk dah. Lepas tu luar pagar tu ada semi luar pagar. Tepi pagar lah luar pagar. Sikit tu ya. Kalau nak semi kat luar pagar tu biar tak naik rupuk. Tepi dalam pagar tu sebab nak naik mudah. Naik uri ke apa. Okey semi belakang. Tak ada tanah langsung. Lebih beda tepi. Mula-mula dia mau masuk tu impring habis dah kapak. Toilet ni dah. Cuma tinggal tu yang kat Mulberry kat hall letak batu-batu ke hall atak pecah tu. Apa belakang. Belakang pun apa dah pun air tu sebab bekas letak kolek. Jadi rupuk tak naik dah. Jadi rupuk tu jadi kalau hijau je lah. Hijau puncak. Botok tu. Tak lama tu kolek. Botok tu. Kalau ada lebih-lebih lah. Baik seming kalau hujan letak naik. Cuma kalau impring itu dia kilat dia mudah tangga. Lepas tu nak kilat pula kak. Kalau kita malah buat di upah orang banyak ratus kok. Ditabur debu dia baru dia cap. Sulkak. Mesti rupuk baru. Pemain kata-kata tu. Baca lu pemain kata-kata. 3,000. Orang kata cikgu Tina je ke mana? Sembang dengan cikgu Tina mana? Cikgu mana? Tadi aja. Okey. Dah ya. Dah itu. Belum luar ke Kelantan ke? Luar. Kata influencer. Kena tahan tu Kelantan tu influencer mana? Kosmetik. Kira apa? Kelantan. Ikora. Ikora. Aduh kena tu. Kayaknya apa? Tak ada tu. Ada penyanyi tu. Habis mungkin best sebab best. Tidak agree. Tu nak bebas dah. Okay, sudah. Sebut semula payah lagi nak lepas. Dia mungkin dia dah lepas pada terlihat dah hari tu. Lepas tu pendakwa raya buat kita mahkamah raya untuk dah beliau lah. Merayu lah. Dia untuk terlihat semula. Tidak itu tak boleh. Dia sebab Berapa bulan? 6 bulan dia. Ada lagi. Raya Haji Berni. Saya kahwin royak guru dia. Buat sekali ya, lepas tu kaya raya. Bulan-bulan mati tu. Lepas tu duit pecik. Dia kena-kena tu juga banyak kali. Polis mak. Polis Kelantan aja kan. Itu polis Kelantan. Dia ada list ke. Influencer Kelantan. Dia pun duk menunjuk dulu. dia kadang-kadang tu ada macam
share mobil tu dia. Dia dah 2 logi. Balik 4 logi dia. Dia kena telefon. Ya ke? Dia juga. Dia ada 2. Saya jumpa lagi tu. Duduk. Ya. Tokek dia tu. Dia mau tokek semua. Muka saya beli logi. Ada ya? Dia ambil kat dia, tak tahu lagi dia pakai share mobil. Dia bagi nombor akaun. Share mobil tu dia ada. Dia bagi nombor akaun untuk bayar logi tu. Akaun atas nama share mobil. Saya tanya dia, demo tahu share mobil? Budak ada demo. Itu. Ngapa cek? Dulu lebih saya buat cek kamu dulu hari ni. Ya. Lebih ya. Dari 20 minggu kita lapar resmi lagi tu. Duduk lagi kata. Tapi saya tanya kau betul be. Rupanya legasi lah daripada. Daripada pot dia. Pot dia hidup lagi. Tahu. Dia daripada pot dia lah. Macam saya tanya macam mana dia boleh buat tu pokok jual logi ni. Ni legasi sebenarnya. Sebab apa tu pot dia jual 4 kali lipat. Bayar dulu kan. Betul tak? Belum dah. Dia yang jalan kuliah. Jalan kuliah. Betul tak? Dia pun kita hak tu dia boleh buka ke walau di situ. Habis tu kan banyak kok daripada mak ayah Pak Adu. Mak ayah kaya dah. Habis kadu fikir balik tu. Tengok muka tahun ni pergi mana? Ya. Lah ni payah nak gigol tak? Tu ikut suruh gigol lah. Kita ajak gina lah tiwak. Lepas tu ajak dia hanya. Saya apa. Ayuh hawe nak pergi ya tak saya ajak pula. Saya ajak kita ni. Ada seorang saya saja. Saya diri tak apa. Buat gabur lah tani. Ajak demo kita ni. Tak tahu nak cari bini baru begini bodoh kau nak cari. Ya ke Kelantan? Kelantan lah ya. Jadi bini tu. Orang Melayu sana macam-macam. Orang kata makan sedap sana. Kau lebih kurang gitu. Saya balik kampung Nago tu. Nago. Ayah saya orang Nago, orang Tong. Sama Tong tu dekat rumah dek saya. Biasa pasti ni. Ya. Tapi kan macam masuk ke plek-plek sikit lah. Apa lebih sikit? Dia buat lebih pada mana? Mani dia lagi pada kita. Saya minum air dekat sana ke. Jangan web satu. Tak 10 kali tambah air bos. Oh loh. Man. Tu. Bolot tu. Tak kena macam mana ni dia? Lah. Kadang kali kita lepas esok pukul 9 tu. Dapat puluh belah air tahu tak ada lagi. Aja. Tambah. Layak tak si manis pun buat manis. Betul. Di tangan dia back dah. Jadi kalau sama tung saya tak bisa masuk tapi orang tak makan. Kalau gotong ni mah gotong. Gotong nago. Kau situ dah. Gotong dah. Untuk kau bantu. Gotong air hawa dah gotong. Sana ada kat uai dah. Betul ni uai. Lana. Ni ada tak? Sama? Wen. Ceku. Cik. Sama. Orang macam Kelantan kita juga. Raja ke apa? Nama raja. Terus dah gitu. Lalu wen. Cik. Sama? Hati ada nama sia dia pula. Macam PT gitu Wan Harum Wahasa. Itu nama. Ya. Tak ada nama sia.
Sama sekolah sih ya. Sekolah. Tapi polo kuat di sana. Polo. Oh, Oh. lagu tu. Polo ni ya. Apa gerila? Rasa tu. Berat lagi. Gerak ni. Berat saya lama dah mati. Pusing. Netuk sini netuk. Oh, ia bohnya kelak malam dah. Yo. Tapi kalau orang paling tak ada, ia tukang gede. Ada lah benda. Sudah ada dia pun tak ada nak besar kat ni. Orang kata ketua dia dulu, Pak Yeh ni. Pak Yeh orang Sunata. Kan? Kan? Tapi bisa, dia bisa. Satu kan. Tak. Tu kan. Kalau boleh dia kata. Sunata Steve. Steve. Orang kalau tuang gede pun ia guru sipek lain. Bapak dia tu orang bukan jalan. Orang kan jalan ni untuk. Kalau tuang gede ya teh tuang gede. Gede maknanya perlu sipek lain. Tak kena. Kalau mula-mula timbul gitulah. Kalau awak kaji ASEAN tu memang lari mana-mana. Untuk kahwin orang gutung kot naro. Ke ada karung. Mati. Dalam guri kita tengok. Kalau yang kata ada guri kita tengok tak ada. Benar ada. Lepas tu dah orang pun nak bunuh dia cari lagilah kau ni. Tu jadi duduk sini. Ya sana orang sana. Dia suka cari atas karung. Lepas tu simpan dalam guri payah. Orang tengok tak ada. Lepas tu orang dia tanya, dia tak ada lagi. Tak ada, ambil demo. Bila. Ingat cerita tak wezing. Kedah tu cerita gitu lah. Asal usul macam mana Tok Kahwin boleh mari ke Kelantan, mari ke Melaka. Dipanggil Melaya sini. Buat di sana. Mali, panggil Mali. Panggil Mali. Kalau dulu boleh kemoga. Yang takut dia. Dia dadu ikut dia orang ikut je. Dia? Dadu. Dia pun kan buat di sini. Dadu di sana sini. Tapi kita. Oh di sini nampak pelik sikit. Makin. Dari di sana. Boleh sini kalau nampak budak-budak pelik dia pergi. Ya juga. Ayah itu di share Kota Demak. Saya nak cari duta air makan kaki. Boleh memang wajah mari. Nak pukul saya untuk kepala kata kau ni. Bujuk je mari ke sana, saya jawab sana ya. Dia buat kau tahu duta. Buat kau makan kaki. Ya ini. Jadi. Kalau dak tu lah ya. Yo kibar ada. Ada pun. Saya tali belakang ada seorang budak. Kata muda boleh buat kerja. Putih orang putih. Boleh hijau Hak dulu pasti tu boleh dah. Boleh lagi. Tu ayat manja. Aku yang kaki ni. Boleh kasih. Boleh tengok. Ya. Lepas dia buruh apa lagi ya? Ada bunuh. Saya ingat super. Sing super tak ada, tu beria. Orang lari Roblox boleh tu. Lepas Roblox. Tu tak itu. Payah guri tu rasa 40 ke 30. Kau boleh payah
Pada 13 Mei. Waktu memoir minta kita pergi ke dia. Nama 2 orang malaikat. Kena ngasih nama malaikat tu ya. Siapa besi dah legu gi payah tu hilang. Malaikat tu pergi. Malaikat. Antara malaikat 4 tu. 2 orang malaikat. Ngatik 2 orang nama malaikat tu. Sebelum ni. Okey. Malaikat tu tak ada dari malaikat 10. Tak ada. Tak ada. Dia main tugas dia tu. Malaikat kan lebih pada manusia. Ramah dia. Kita kena tahu 10 wajib. Wajib. Style PCFC. Oh tu Nabi Daud ke? Air tu. Tapi hak tu orang kata kode paling tu ayat Nabi Daud. Kode padi 2. Kode besi. Kode paling tu. Kode besi. Oh. Kah 40 jadi. Ya. Kalau nak cabut koci besar-besar kah 40. Kau 40 kena 5. Kah 40 tu ilmu batin ni. Ilmu Sila amal isi. ia kena sawak banyak. Panas tu kah 40. Oh tu kena duduk dalam tali air. Apa pun. Mana ni cari tak dari mana ikut kamu nak pintu. Apa sih? Padi tak jadi lah ni. Lekor ada tu. Tak 40 besar ni. Kat 40 tu kena selawat banyak. Ya akhir ringgit. Ya akhir ringgit air dengan hidung. Baik panas. Penggil air dengan hidung. Kau tu isi. Mata merah kalau tak selawat. Sebab waktu saya kau ya kalau mapap kat 40 ni kita kena tahu kita nak duduk mana baru sikit. Antara malaikat 4 pergi 4 isi kan. Ya kena tahu di mana baru. Ya penawar dia kalau panas nak jadi ising. Kepok anak pokok bisa. Kena minum air dia. Belum minum kena selawat dia kali. Itu penawar dia. Macam ayat 7 Mumi. 7 mobil tak gapo. Gunung Tu hajat je. Gunung tak ada masalah. Tak ada masalah. Yasi tunggal pun gitu lah. Yasi tunggal jatuh. Ya si tunggal boleh tunggal. Yasi tunggal je mak dunia baku kata. Ustaz mana? Ustaz ni bapa di sini. Ha. Ya biasa ijaz lah suruh punya si tunggal. Ya. Ijaz tu. Dia ada tu. Ya si tunggal saya biasa. Kau duk main go tu je. 3 tu. Kau suruh sedap. Nanti ada atas Idrus. Nanti ada bermanja. Memang je. Tadi khabar ratik atas. Nak habis rasa sedap. Mau belum masa ngamal tu saya ada dulu baca. Dia tahu kau turun di mana. Orang tak ada dia tubik susuran. Mungkin kau baca tu amalan tu pergi ke dia 2,000 ke dia lah. Jadi masa kau baca atas tu dia dapat jawapan. Mungkin cikgu keturunan daripada Al-Atas. Ataupun keturunan cikgu ni rapat dengan orang Al-Atas. Macam Azal Penang tu keturunan dia pada Al-Hadad. Lepas tu dia kena ngamal lagi surah Al-Hadid. Ayat berapa tau? Surah Al-Hadid. Besi ya. Ya, surah pasal besi. Ya orang timur jalan ni, orang kita ni Al-Lebat. Sebab cik Al-Lebat. Cik tuan ni tuan Saya keturun raja. rumah saya keturun cik. Kawin pun cik juga. Cik rasanya Tina nikah dengan orang biasa ni. Orang biasa
Orang biasa tak ada gelar regap. Jadi cik tu cik. Weh tu hak tino. Kira jatuh tu. Kalau weh jatuh, anak jadi weh. Hak ni biasa dia weh hak tino nikah orang biasa. Jadi tu cik. Anjing awal tino cik. Cik Suhailah. Saudara Cik Jamilah. Nenek Cik Sung bin Haji binti Haji Kemal. Halik ayah pula Haji Ahmad bin Haji Cekuk. Ayah kahwin tak ada cik. Kahwin pun tak ada. Tak urbu. Saya tak urbu. Ada cik ke? Dia cik. Cik belakang 3 orang. Dia susu. Susu. Tapi dia bukan titik. Dia bukan titik ni, bukan titik jumpa. Titik tu. Dia royak itu. Nak pergi ke? Lu apa? Lu apa ke bisa ke? Benar ke? Benar dia patut jadi sultan tu. Kita asyik. Yang nutup jalan ni lu apa? Sekolah nama dia. Mak saya adik basuh dia nama cuma Gapur Hijau. Ya apa lagi dah? Susu nama. Saya ya. Dia ayah dia cik. Mak dia Saripah. Ya. Mak dia saya. Saya. Semua adik-adik dia tuang dah. Tu Kuasa jatuh. Adalah Saripah. Ambil rumah ayat ni belum seng untuk saya. Tanah Melayu. Cuma saya boleh hari saya tak tahu. Jadi belum mau ya cik. Boleh hari satu. Sebab saya tanya, ayah saya cari sendiri. Mana dia tahu? Kita saya cari sendiri. Cari apa sendiri yang ayah mana boleh. Lepas tu dia tak ada dah. Ada. Cakap tanya. Saya tanya habis saya jumpa. Jumpa? Habis saya dia belajar dari dia masuk tarikat juga. Tarikat habis saya jumpa. Ya ke apa? Saya tanya habis saya tak buka apa. Alah. Mencari diri. Jeng oi. Tapi ya daripada seh kot ya. Tak ingat. Yo ya nama saya tak ingat. Ada aja. Habis saya Dia jumpa mana tu? dia tanya dia tu tanya lama tu. Hari ramai lagi. Mula-mula kita jumpa suruh. Guru kita Saidi saat tu dia tanya, ada keturunan ngaji jalan ni? Saya tak tahu kata. Sebab dia tu muda. Suruh payah kok ya. Saya siapa? Dia tak jumpa lagi tu. Jumpa dah. Saya jumpa dah. Saya cerita cek gitu. Sekali tu lah tak ada. Ya, ingat kenari. Dia mari 5 saat je. Dia mari kita. Lepas tu kita ingat sampai bila-bila. Lepas tu kata crossing tu berlauk. Ada banyak kali gitu. Dia bukan banyak kali gitu, dia sekali ya. Dia main ngesah. Itu dah terjahit fikar dia. Kalau parti saya guna tu baru ni ada sebagai kat ipar saya sendiri lah. Ya. Dia pihak ipar. Saya tak tahu nak buat kan. Kita tahu tak tahu buat kan. Saya guna Sarawak parti. Jadi di Sarawak parti tu duduk di mahkota Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebab ila sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Jadi baca. Raja Sarawak.
Dia apa tarekat khalwatiyah nama tu. Sidi Ibrahim Al-Bakri. Kalau makin baca jadi kita jadi makin rancak. Dia sedap. Dia rasa macam kan tubuh kita ni seri apa? Seri ini. Untuk seri ini. Jadi tak berat lah. Sebab saya tanya untuk saya biasa tanya. Cikgu. Saya baca dia ada muka surat Enggan lah. Dia ada tulis banyak lah dekat Enggan lah tu bila dia ada berapa tak buku selawat saja. Buku mula saya beli cikgu. Saya tak ingat buku mana. Jadi dia ada selawat Fatih. Saya ada amal selawat Fatih tu je. Saya tanya. Hak mimpi jumpa Rasulullah tu amal selawat mana? Tanya mimpi jumpa Rasulullah. Tanya tu Latak A. Latak A mudah pun jumpa. Masa tu latak A apa? Jumpa Rasulullah. Tapi tadi saya tengah semaya. Tengah semaya? Memang Malam? Semaya asal. Asal? Ini lepak. Ini maju. Muka big mereka. Yalah. Kita tengok SU tu kita rasa Janggut ada tapi tak manjat. Saya rasa macam Misa ada? Misa lagi dia. Dia muka dia nak kata bujur tak bujur, bulat tak bulat. Lepas tu kan dia senyum tu sebab saya macam jubah ke apa? Jubah warna putih. Sebab wajib pernah ayat saya kalau mari tanya kita tanya dia tanya siapa? Dia siapa? Dia sebut anak Muhammad Rasulullah. Lepas tu dia senyum. Kalau kepada tu bagi baca benda lain. Pokok sama tapi kalau yang berbeza. Cuma waktu tu dia ada kafarah tak ada. Bersu kan. Dia mari tu. Salafi hak ni dia. Hak belakang dia tengok saya daripada jauh. Dengan muka bekek. Ada kafarah tak ada. Dajjal. Kau tu mata kecing ada? Tak. Mata kecing. Belakang lagi. Okey gitu tak? Lagi. Rambut keriting kau? Ya. Sebab kau mula-mula nak terus buka dia mari dengan betul. Cuba. Dia mari bercaca ke? Caca. Saya duduk dekat ibu apa dia tak. Masa tu duduk Maya bukan duduk Latak A? Bukan saya nak buat amal je. Tengah Maya? Macam memang. Saya tengah semaya asal. Time tu dekat atas salib. Masa tu duduk lah? Saya tak yakin. Tak yakin mari macam Sarah mak. Kita dalam video orang kata jangan percaya apa-apa aja. Bila buat tengok sendiri tu boleh ya. Dia ingat kita ni dah kecek saja. Dekat kau ada tu siapa kali ni? Duk bayar. Duk jumpa lagi sekali. Tapi tak ada. Saya buat apa ni Sarawak Nurul Anwar pun tak ada. Dia main gosok jalan itu. Saya buat Sarawak Nurul Anwar sampai jenis tu. Sampai jenis tu. 1000 kali sehari selama 2 minggu untuk saya. InsyaAllah boleh jumpa. Dia kalau jumpa tu dikira syurga lah tu. Sebab dia pemilik syurga. 10 minit ya ada. Dia punya mahal. Bidah ni ya? Saya tim. Benar. Ala-ala. Esok pagi esok tarik nafas sedap esok. Nafas apa hubung panggil lambat kami.
ajak naik kapal Nabi Nuh. Sampai ke Iblis naik. Oh terbelawai tu Nabi Nuh. Tengok ujung ada orang tua. Siapa dia Nabi Nuh ya. Oh, mu. Naik juga. Dah panggil aku naik. Dia panggil belakang aku naik. Tiba-tiba digosok. Dia gosok badut masa mula-mula. Keluar babi begok. Babi begok ke? Babi jo cuci goni. Cuci najis. Apa dia begok tak ingat. Highway dah letak sebab dia gosok ke dia. Nabi Nuh gosok lima keluar kucing cuma gini. Rasanya Iblis gosok gajah keluar itu. Dia ada turut dia main pada belawai. Bini Nabi Nuh dengan anak dia tak naik. Iblis naik. Satu masalah ni. Pelik. Dia benar Nabi Nuh ni kita, apa jasad kita, apa kapal Nabi Nuh. Mana pak kapal Nabi Nuh tu dizapah pada jasad kita. Mana sifat Iblis tu ada pada diri manusia. Ia cerita benda tu baju syariat dan dulu. Bapa Iblis naik juga. Daripada orang tu memang ada sifat Iblis. Tak. Kita engkau. Sifat masuk. Di nafsu. Amal tu bisik tu lah. Tujuh sikat. Apa tingkatan hawa nafsu. Amal tu bisik lawan mamal hama. Fa'inna radiyah madiyah mamallah. Kamilah. Lama tu Allah. Itu lah.